Letih. Saya tak ada masalah tapi caranya Anwar telah mengkhianati amanah. Anwar sekarang menjadi alat dan perkakas negara ini, ekonomi kepada korporat-korporat. Bunyi kan enak, tapi pembohongan di bulan Ramadan, kerana kedangkalan ilmu dan keengganan mendapat fakta yang betul. Bila kita tegur dan kritik Sapura Energy dulu, berapa tahun dulu? 3 tahun dulu, 4 tahun yang lalu. Mungkin sudah ingat debat saya dengan Datuk Seri Najib. Apa yang saya sebut? Saya kata jangan bail out. Pengurusannya itu masih di sana. Pendapatan mereka masih tinggi berjuta-juta. Mana dia forensik auditnya? Kita ambil EY, Ernst & Young, masuk. Jadi semua peraturan yang agak transparent, yang telus dilaksanakan sebelum keputusan ini dibuat. Dan keputusan ini percayalah saudara, tidak mudah. Saya di antara orang yang paling keras dari segi bailout kerana pengalaman saya daripada awal dulu 97-98 ialah menentang bailout kepada syarikat perkapalan yang melibatkan anak Perdana Menteri. Jadi ada pengalaman kerana menyelamatkan orang-orang yang hidupnya mewah dan dengan segala kemudahan, kemudian mengurus dengan paling lembab dan menyebabkan kerugian besar dan kemudian ditampung oleh kerajaan tanpa syarat-syarat yang kita berikan begini. Jadi itu mengenai Sapura